Okey. Pada zaman dahulu, di sebuah hutan, ada seekor harimau yang ganas dan yang tangkas memburu haiwan. Harimau ni dia bersahabat baik dengan beruang berwarna hitam, beruang hitam yang boleh kita faham beruang madu. Okey. Satu hari sang kancil dia pergi mencari buah-buahan ataupun sayur-sayuran. Lebih mengatakan dia mencari sayur terung. Kemudian dia menjumpa haiwan yang ada di dalam hutan lah. Diorang duduk dan berbincang. Ketika diorang berbual, sang kancil terdengar bunyi ngauman harimau yang kuat dari jauh. Bila sang kancil dengar, sang kancil mula mengeluh. Sang kancil cakap, aku cukup bengang dengan harimau ni. Setiap hari dia akan cari aku. Aku ingat kali ni aku nak ajar harimau ni, kata sang kancil. Kemudian suara harimau ni makin lama makin dekat. Sang kancil pun takut. Okey, aku gerak dulu, dia kata kat kawan-kawan dia lah. Aku gerak dulu. Aku nak ajar si harimau tak guna ni, tak sedar diri. Sang kancil terus masuk ke dalam gua. Ada satu gua, dia masuk dalam gua. Dia bersembunyi dalam gua. Dalam gua tu pula dia gelap. Kemudian suara harimau ni makin lama makin dekat. Makin lama makin dekat. Tiba di dekat gua, haiwan lain tadi semua dah lari lah. Bila tiba di depan gua, harimau ni dia tengok kiri kanan. Mana sang kancil ni? Hari ni aku tak jumpa lagi sang kancil ni, kata. Kemudian tiba-tiba harimau terdengar bunyi daripada dalam gua. Bunyi ketak-ketuk ni. Harimau pun macam, apa yang ada kat dalam gua ni? Kemudian harimau cuba dekatkan diri dengan gua. Bila harimau dekatkan diri dengan gua, dia cuba tampal telinga. Kononnya istilah dia tampal telinga kat gua. Dia cuba dengar. Bila dia cuba dengar kat gua, sama lagi bunyi ketak-ketuk seolah-olah ada satu haiwan yang mengunyah satu benda kan.